Perhatikan dengan aktiviti yang menarik. Okey, contohnya galakkan aktiviti di luar rumah macam pergi taman, main basikal. Cuma saya percaya juga kita ibu bapa yang bekerja ni kadang-kadang dari segi masa kalau weekdays betul. Kadang-kadang yelah kita balik pun kalau rumah jauh dan sebagainya sampai pun dah lewat, nak bagi diorang main pun mungkin tak ada masa. Tapi mungkin dalam seminggu tu weekend lah yang kita boleh bawa, bagi je diorang. Tapi in case kalau memang ada peluang untuk hari-hari diorang main dekat luar, dekat taman dan sebagainya, itu lagi better. Sebab bila diorang bermain dekat luar, diorang boleh balancekan antara motor kasar dan motor halus. Yelah bila main dekat luar, diorang main kat taman misalnya kan, motor kasar tu maksudnya diorang boleh main permainan-permainan yang kat taman tu. Dan kalau baby dan sebagainya, diorang boleh pijak rumput, diorang boleh yalah main dekat taman kan. So kita bagi je diorang explore sebab benda tu semua adalah keperluan dan baguslah untuk perkembangan anak-anak tu sendiri. Okey? Ataupun kalau tadi saya kata main aktiviti kat luar tu weekend kan. Kalau weekdays tu boleh bagi diorang aktiviti yang membina lah. Maksud saya macam main Lego ke, yang diorang boleh berfikir. Puzzle ke, daripada diorang penuhkan masa diorang tu dengan handphone, better kita sediakan. Sebab sekarang ni saya rasa dah tak susah untuk kita dapat benda-benda tu. Sekarang ni TikTok ke Shopee ke kan, kita pun tak perlu nak pergi kedai, nak kena cari whatsoever. Dan saya rasa banyak sangat dah toys yang untuk education ni, banyak kan. So untuk kita punya akses tu macam ni dapatkan tu mudah. Jadi tak ada alasan lah sebenarnya untuk kita kata kita tak boleh penuhkan masa anak-anak kita tu tanpa handphone.